Okay, so ini namanya tarot card. Kita baca card ni intuitif sahaja. Dalam setiap deck ni dia ada 78 card. Bila you ada masalah ke, bila you nak perlukan sedikit guidance ke kan. So based on your situation, you gunakan kata hati you gunakan intuition you shuffle card ni and then you tarik satu. Hopefully apa yang you tarik tu boleh bagi sedikit insight, sedikit nasihat, pedoman, apa-apa yang you rasa berkenaan dengan situasi you. Kebelakangan ini, mula ramai orang Islam terlibat dengan tilik nasib dengan menggunakan kad. Dalam dunia gerakan New Age, antara kad ramalan atau tilik nasib yang terkenal adalah kad tarot. Dan saya telah dapat beberapa keping gambar kejadian di dua lokasi di Kuala Lumpur dan Selangor. Satunya di sebuah premis pusat ajaran New Age. Di sana pelbagai amalan dan ajaran New Age diajarkan. Dan tidak terlepas juga ada orang Melayu yang turut terlibat di premis tersebut. Dan yang keduanya di premis sebuah akademi yang menawarkan ilmu tilik nasib yang juga pengamal ilmu New Age. Yang ini berlaku di Puchong. Dulu ketika saya membuat penelitian berkenaan dengan ajaran New Age, saya menjangkakan amalan tilik nasib menggunakan kad tarot ini tidak diterima oleh orang Islam, terutama orang Melayu. Jadi ketika saya menulis buku Tersesat Kebatilan Gerakan New Age dulu, saya kurang beri perhatian mengenainya. Dan ternyata jangkaan saya tidak benar. Rupanya amalan tilik nasib menggunakan kad tarot ini agak begitu meluas sebenarnya. Ini bukan kad permainan seperti daun teruk atau kad Pokemon ke apa. Ini adalah kad yang menggunakan untuk menilik nasib atau fortune teller. Pertama sekali, antara akar ajaran New Age selain daripada falsafah monism, pantheism dan mysticism yang lain, mereka juga menganut falsafah hermeticism yang berakar umbi dari tradisi Mesir dan Yunani purba. Terutama tokoh Hermes, seorang tokoh legenda yang dipercayai telah menulis mengenai pelbagai subjek esoterik ataupun batiniah. Hermeticism adalah sistem falsafah yang menekankan kesaling hubung kait semua perkara di alam semesta ini dengan mempercayai bahawa memanipulasi daya tertentu boleh mempengaruhi sesuatu peristiwa, termasuk keupayaan untuk melihat masa depan. Dan fahaman ini juga merupakan foundation kepada mana-mana ahli sihir atau pengamal ilmu tilik nasib. Menurut New Age, secara umumnya amalan tilik nasib terbahagi kepada 4 jenis, iaitu melalui objek, melalui alam, melalui gerak hati atau kerohanian, dan juga melalui simbolik atau ritual. Tilik nasib melalui objek memiliki beberapa jenis, antaranya cartomancy, palmistry, yang menilik nasib menggunakan tapak tangan, crystallomancy pula yang menilik nasib menggunakan kristal, geomancy, dan ni kalau nak mudah faham antaranya feng shui. Itu merupakan salah satu tilik nasib bumi yang dipercayai oleh masyarakat Cina. Bibliomancy pula tilik nasib menggunakan buku atau kitab suci ataupun kaedah garpu tala dan banyak lagi. Baik, tilik nasib jenis cartomancy adalah menilik nasib menggunakan kad. Yang paling terkenal adalah kad tarot. Awalnya kad tarot ini digunakan untuk permainan sekadar suka-suka sahaja oleh masyarakat Itali Utara. Pada awalnya dikenali sebagai triumphi ataupun triumphs, dan kemudiannya dikenali sebagai tarotchi dan kini dikenali sebagai tarot. Ia mula ditanam kepercayaan pada sekitar tahun 1781 apabila seorang ahli occultist atau dukun bernama Anthony yang mendakwa bahawa kad tarot berasal dari Mesir purba dan mengandungi rahsia ilmu mistik Mesir yang hilang. Dia mendakwa tarot adalah kitab kuno yang tersembunyi dalam bentuk simbolik yang diwariskan oleh orang Mesir kepada dunia moden. Dakwaan ini tidak asas sejarah tetapi sangat berpengaruh dalam membentuk tradisi esoterik tarot. Setelah itu pada abad ke-18 dan abad 19 Masihi, ia mula menjadi alat untuk tilik nasib. Seorang dukun bernama Jean Baptist Elliot atau lebih dikenali sebagai Etaila yang mula menggunakan kad tarot untuk ramalan masa depan. Dan dia telah mencipta deck tarot khas untuk tilik nasib. Dan dia menyesuaikan setiap kad dalam makna astrologi, alkimia dan juga elemen mistik. Dan ini merupakan titik perubahan utama kepada kad tarot bukan lagi dianggap sebagai permainan, tetapi dianggap menjadi alat tilik nasib yang popular di kalangan pengamal occultism ataupun ilmu perdukunan. Hari ini tarot digunakan dalam pelbagai bentuk tilik nasib dan spiritual self-discovery. Ia telah dikomersialkan secara meluas dan terdapat ribuan reka bentuk deck dengan pelbagai tema seperti malaikat, haiwan spiritual, unsur astrologi dan juga pelbagai versi pop culture. Hal ini sangat meluas dikembangkan oleh pengamal ajaran New Age.
Hakikatnya semua ini adalah pembohongan yang nyata yang disebarkan oleh mereka yang mengamalkan ilmu sihir. Kononnya mahukan kuasa gaib yang boleh menilik masa depan, dan ilmu ini tidak lain tidak bukan dihasilkan oleh individu yang sering meminta pertolongan dengan khadam atau jin. Sedangkan hal berkaitan dengan perkara gaib adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala telah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah jualah anak kunci pembendaharaan segala yang gaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja. Ingat, sebagai Muslim adalah tidak boleh sesekali kita terlibat dengan perkara-perkara melibatkan tilik nasib. Hal ini disebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah kotor dan ia merupakan perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Dan sebagai Muslim, kita kena ingat, ada larangan tegas dalam Islam. Sesiapa yang pergi kepada tukang sihir atau tukang tilik dan tidak mempercayainya, mungkin pergi sekadar untuk suka-suka sahaja, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Rasulullah SAW telah bersabda, Man ata'a arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 laylah. Sesiapa yang mendatangi tukang ramal yakni dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Dan manakala bagi sesiapa yang pergi jumpa atau mempercayainya, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, Man ata kahinan aw arrafan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pesan saya kepada semua, ambil tahu dan cakna mengenai perkara-perkara yang boleh menjejaskan akidah dan juga keimanan kita. Kita kena sedar bahawa perkara-perkara ini seperti hal melibatkan tilik nasib, tangkal, azimat, mula dikempenkan dengan dipromosi menjadi alat-alat yang santai. Mungkin ia dipackagkan dengan bentuk untuk suka-suka sahaja dan dijual dengan cantik-cantik untuk dijadikan perhiasan. Dan ini semua adalah salah satu daripada agenda gerakan New Age yang mahu mengarusperdanakan ajaran kebatinan dan mistisisme mereka kepada dunia. Mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen ini pengalaman atau penemuan melibatkan hal-hal seperti ini agar ia boleh menjadi pengajaran kepada kita semua. Assalamualaikum.